Dan mungkin ni adalah konsert last dance abang. Sebab bukanlah abang tak mampu nak menari apa semua, cuma banyak masa sebenarnya untuk dikorbankan kalau abang nak kekalkan dengan konsep ni. Kan? Jadi tak apalah, biar yang muda-muda lah ganti. Welcome back. Kembali lagi kita dalam cerita malam Jumaat. Cerita apa? Bukan cerita biasa, setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa, tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Aku sebab masih pendek, takut tadi dengar pasal tu. Lagu tu? Bukan. Pasal ni tadi, kisahnya lagu Bila keroncong. Malam. Keroncong tu Ana. Oh, sorry. Babak kan. Okey. Okey. Jadi jangan lupa pada anda yang mana nak aku benar tersasul dah. Cuak. Yang mana nak menggunakan wangian di rumah ataupun di fabrik rumah anda atau apa-apa saja yang anda nak gunakan untuk menjadi harum, gunakanlah Ray Amo. Kita ada yang spray dan juga kita ada yang reed diffuser. Ya, betul. Serta anda juga boleh dapatkan dekat link yang tertera dan juga bag-bag yang ada colour-colour tu. Tekan order terus, okey? Haruman rasmi cerita malam Jumaat. Asal kita macam banyak tengah ni? Tak tahulah, macam terkesan lah. Terkesan dengan keroncong tu Ana. Tu dah. Aduh. Okey, baik Abang Adam. Kita dah masuk. Nak tanya lagi kat AF kan. Kat AF dah duduk sekali tu lama lah. Berapa minggu bang? 9 minggu. So siapa yang abang close lah rapat dalam tu? Semua pun close. Tapi waktu tu Kaya kot. Waktu tu Kaya. Abang Kaya orang mana KL. KL. Dia KL. Tapi semua pun close dah kat sana. Semua pun close. Sebab kita beraktiviti bersama hari-hari kan. Belajar, menari, main muzik, semua sama-sama. So memang semua close dah. Betul. Tu okey, lepas tu satu lagi orang kata AF punya tradisi lah. Ya. Kalau keluar tu confirm nangis gila member-member rapat kan. Siapa yang abang Adam paling sedih bila dia tersingkir? Semua juga kot. Sebab kawan rapat. Semua juga kawan rapat. Cuma hari tu ada Pak Nil, dia tersalah sebut, dia kata Zahid keluar. Okey. Itu sedih lah. Walaupun abang tahu abang rival dengan Zahid dekat dalam tu. Okey. Tapi kami memang di antara yang close lah juga. Kita macam kita ni lepas je dua orang ni kan, lepas je apa maksudnya, tak ada sorok-sorok. Jadi bila dia macam rasa macam nak dikatakan yang tersingkir ni Zahid, abang macam baling something lah time tu, macam macam itulah. Itu yang reaction yang abang ada waktu malam tu. Tapi rupanya Zaid Zaid kena baca tengok siapa yang tersingkir. Bukan dia yang tersingkir. Betul tu. So kita pun okey. Gitulah dia. Panjang jodoh Zaid. Kan tu lah. Juara dia. Juara dia member. Okey, ni nak je lepas-lepas dah habis final, abang dapat nombor 3. Betul. Seperti biasalah nombor 3 macam cakap ni. Maksud apa nombor 3? Betul. So lepas tu ke mana orang kata hala tuju Adam lepas? Hala tuju, ya. Selepas AF tu memang waktu tu bila AF 2 tamat pengajian, memang banyak sangat order daripada organizer dan kita juga dari segi management kita waktu tu Maestro Talent, memang kita tour satu Malaysia. Tiket berbayar, sold out je kat stadium ke dekat mana ke, memang sold out. So kita keluar tu kita banyak road tour bersama. 12. Semua 12 dan beberapa ketika tu. Dan sampai satu masa tu sampailah masing-masing kena bawa haluan, maksudnya nak pilih genre apa yang kita nak ketengahkan. Tapi waktu tu abang tengok di Maestro Talent terlalu ramai talent. Ramai. Waktu tu AF2 pun dah 12. Dia nak jaga lagi AF1, masih ada lagi AF1 kan. Jadi waktu tu mungkin KRU, abang terima kasih lah kepada KRU Music dulu. Dan sekarang masih sampai sekarang lah. Sebab dia orang tahu abang minat dia orang.
Dan dorang ambil inisiatif untuk berbincang kepada Maestro Talent untuk sign abang ni untuk artis record label bawah dorang. Jadi di antara ramai-ramai tu abang terpilih lah. Abang dapat satu tawaran yang istimewa okay, untuk sign menjadi Artis artis KRU. bawah KRU. Tapi untuk recording artis, bukan management. Okey, faham. Management still Maestro jaga time tu. Tapi kalau KRU yang dapat event ke show ke apa, KRU yang bawa lah. Tapi bagi akan ada percentage juga untuk ni Maestro Talent waktu tu. Jadi itulah. So abang bernasib baik disambar KRU, di offer oleh KRU waktu tu, dan abang dapat mengetengahkan apa yang kegemaran, kesukaan, apa yang abang minat selama ni. Yang abang nak satu muzik yang boleh menyanyi, menari. So itulah ada album 1, album 2, album 3 dan berapa single. Abang sampai 4 album je lah. So itulah album penuh rasanya. Abang budak AF yang paling banyak album kot. Banyak album lah. Betul tu. Album penuh. Kalau tak silap abang lah. So itulah dia. Dan bermulalah abang punya orang kata journey sebagai penyanyi yang bukan bayangan AF, tapi memang orang kenal sebagai Adam AF. Tapi yang maksudnya Adam ni kalau nak bagi gempak mana-mana anugerah, panggil dia. Tu ada sampai satu lagu tu Abang Edri buat untuk saya, lagu untuk abang, lagu tu Tukang Gempak. Ini Tukang Gempak, macam lah. Dia pernah jadi OST lah, ada satu drama dulu. Jadi itulah dia. Jadi di dalam bergelumang dalam membawa sebagai anak seni menjadi penyanyi ni memang tough lah. Cuma waktu tu abang boring. Okey. Sebab boring, kenapa boring? Dulu kalau kita tengok zaman KRU, dia ada rival dia, For You To See, Nico, A to Z, Cool kan, nyanyi menari juga kan. Betul. Waktu zaman abang, cuba korang sebut artis menyanyi solo lelaki menyanyi menari. Tak ada rasanya kot. Tak ada. Tak ada kan? Yang ada cuma perempuan, Stacy. Betul. Jadi abang tak ada rival. Macam mana aku nak buat apa yang aku nak challenge, sebab abang perlu ada saingan supaya ada semangat tu. Okay, contohlah kan, kita keluar satu lagu, kita buat music video, kita buat jenis tarian macam ni, tiba-tiba ada rival kita ni, dia buat lagi best. Kita akan cakap, okay, kau tunggu, aku akan keluar lagi better dari kau. Tapi abang tak dapat tak sempat merasa sepanjang karier abang sebagai penyanyi yang pop dance ni. Tak ada. Jadi tu yang boring tu. Tu yang ada satu ketika abang terus hilang. Tarik handbrake. Okey. Itu di antara sebab dia sebenarnya. Adakah abang balik? Oh tak, abang masih stay di KL? Masih stay. Dan ada projek lain lah ada maksudnya. Projek lain. Dia gini, walaupun selama ni abang diam, tapi dekat siapa yang fans-fans yang follow abang dekat media sosial, diorang tahu apa aktiviti abang. Abang ni cuma tak aktif dekat mainstream je. Nak keluar TV ke, nak berlakon balik. Dulu kan walaupun nyanyi, ada filem, ada berlakon drama, macam tu kan. Ada keluar yang apa, game show kan. Jadi peminat nak tahu, nak tengok macam tu. Okey, bila diorang tengok seseorang artis yang dominat ada keluar TV tu, oh masih ada dia. Betul. Tapi bila tak ada, diorang akan cakap, oh kau dah lama diam abang ada je sepanjang yang abang diam tu buat show, tapi banyak show wedding show, dan ada beberapa show yang carnival punya show, type yang macam tu. So itulah dia. So sebenarnya apa yang abang buat sepanjang kehilangan orang kata Adam dalam mainstream ni? Macam abang cakap tadi tu, Aha, masih buat juga show. abang buat show, wedding show, ada juga yang carnival show. Tapi selain daripada tu, abang juga menceburi beberapa cabang perniagaan. Okay. Lepas tu, at the same time, ada orang kata dijentik sedikit hidayah lah waktu tu. Okey. Dapat dekat hati abang ni macam untuk Allah kata macam ni lah. Okay, dah puas sangat enjoy tu. Relax kejap time ni. Kan, datang relax dekat dengan aku macam tu lah kan. Maksudnya macam tu lah bahasa dia, kiasan dia. Jadi ada yang maksudnya yang abang tak berapa nak aktif sangat tu, ada satu jangka masa tu dalam perjalanan spiritual lah. Okay, di mana
manusia ni, kita dekat dunia ni memang apa yang kita buat ni mungkin keperluan kerja kita untuk rezeki kita kan, tapi in the end of the day kita akan pergi kepada dia juga satu hari nanti kan. Jadi itulah dalam diam tu kita orang kata mengaji jugalah, mengaji diri, apa semua apa yang perlu diperbaiki pada diri. Macam itulah. Dahsyat juga perjalanan tu. Macam mana tiba-tiba dapat kata hidayah tu bang, yang tiba-tiba terjentik tu? Terjentik ni, kalau abang perasan lah, pada hujung tahun 2010. Okey. Waktu tu last abang shooting filem Apocalypse dengan arwah abang Muhammad Khalid. Okey. Tu. Lepas tu dekat sana yang abang tiba-tiba tak tahulah kenapa kalau dari segi ibadah tu dia punya nak beribadah tu lain macam sikit. Kalau dulu macam contohlah azan, relax, masa panjang lagi kan, betul. Santai-santai, Zuhur relax kejap lagi, pukul 2.30 pun boleh lagi Zuhur. Contoh macam tu kan. Betul. Tapi bila dah dapat apa ni orang kata jentikan hati ni, hidayah ni, sedikit hidayah ni, waktu tu abang macam rasa besok dia macam nak mati lah. Ada macam tu juga rasa, aku nak meninggal ke ni, kan, lain macam. So bila nak dekat waktu solat tu, kalau dulu kita dengar azan, okay relax, tapi kali ni macam tunggu bila nak azan ya, bila aku nak kena prepare ni, aku dah ready nak solat ni, macam tu tau. Lepas tu tiba-tiba macam rajin mengaji, baca Quran apa semua kan. So itu mungkin itulah yang di antara guru-guru abang cakap, kalau kita doa tu minta kemanisan dalam ibadah tu. Kemanisan dalam ibadah. Jadi mungkin yang abang dapat tu itulah yang abang rasa manis dalam beribadah, sebab kau rasa macam best. Sebab dulu kau rasa aku tak sabarlah next week aku ada show. So kita happy kan, buat benda tu kan. Tapi dalam ibadah abang tak rasa macam tu. Dah nak zuhur ni, aku nak jumpa Tuhan ni, nak menghadap Tuhan ni secara rasmi. Ibarat solat tu kan. Itu maksudnya kita punya perhubungan ikatan tu. Sebab kita dalam solat tu kita angkat syahadah, kan? 2 kali dalam solat tu. Kita perbaharui hari-hari dalam 5 waktu. Jadi gitulah. Macam mana abang excited bila ada show nak jumpa peminat, bila dia jentik hidayah tu, begitulah excitednya rasa nak beribadah. Sebab sebelum tu tak ada. Gitu. Tapi, silakan bang. Tapi itulah katanya iman naik turun kan. Sekarang mampu doa, jangan hilangkan iman tu. Itu paling penting. Sebab dia berbolak-balik bang kan. Berbolak-balik. Hari ni kita rasa macam ini alhamdulillah aku dapat fulfill di bawah tu. Besok dia mula jadi ujian balik. Betul. Kan? Lagi kita nak dekat, lagi kadang-kadang rasa berat. Dan lagi-lagi kadang-kadang macam-macam ujian. Sebab itulah Allah nak menguji kita tu kan. Betul ke kau dah cinta aku ni? Kan, bila kita taubat ni, kita rasa kita berzikir, ya Allah aku cinta kau, ya Allah aku nak dekat kau. Dia pun akan cakap, oh ya ke, betul ke? Okay, aku uji kau lagi sikit. And that's why nasihat kepada diri abang sendiri, kita kalau dah dapat hidayah ni, kita tak payah nak buat macam lebih-lebih, macam kita nak cakap. Kadang-kadang ada juga satu trend lah, kadang-kadang di kalangan rakan-rakan artis, sometimes lah, bila abang lihat bila dah dapat hidayah ni, hentam sana hentam sini. Kalau boleh kurangkanlah hentam tu, sebab Allah bagi tu untuk kita perbaiki diri dulu. Sebab nak memperbaiki orang ni bukan kerja kita. Kita hanya boleh mengajak je. Kan? Mengajar kita bukan level kita. Sebab untuk kita mengajar dalam bidang agama ni, dia perlu seseorang yang nak jadi muallim ke, nak menjadi seorang guru ke, dia perlu menempuh satu keilmuan, pembelajaran keilmuan agama tu dalam masa yang panjang. Bukan hari ni rasa taubat, dah pakai baju jubah dah, lepas tu kita dah boleh mengajar orang. Tak boleh. Itu pandangan abang lah. Dia kena beri kepada yang ahli. Apa yang contohlah macam kita kan, artis, selebriti ke, influencer, kita followers ramai, contoh Instagram ke, TikTok ke, mana-mana platform media, kita boleh contohlah salam subuh,
kan, hantar-hantar macam bacaan-bacaan ayat zikir, subhanallah. Jika baca ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, macam tu kan, akan dapat pahala macam ni. Kita ajak gitu je, suruh orang baca. Kan, tapi untuk nak mengajar tu tak boleh lagi. Tapi abang tengok itulah, baru dapat hidayah. Dia dah mengajar tu macam, oi, dia macam baru balik daripada Azhar ni. Itu kan. Itu betul juga kan. So, itu nasihat diri abang, nasihat kepada diri abang dan juga pada mungkin rakan-rakan artis yang mungkin bakal dapat hidayah ke apa semua. Tahan-tahanlah daripada nak berkata-kata tu. Sebab memang kadang-kadang kita diuji ni benda-benda macam spiritual ni kan, kita rasa kita dah tinggal dosa dan kita rasa kita dah betul. Itu pun satu ujian juga. Dia merasakan diri dia lebih baik pada orang. Betul. Dia akan ada rasa macam tu. Abang pun sometimes dulu bila abang mula-mula dapat jentikan hidayah tu, abang rasa macam tu juga. Dia buat salah ni, aku kena cakap ni. Tapi Allah jaga abang daripada untuk Lisan betul kata kita, takut nanti kau cakap tu salah. Ataupun besok, hari ni kita rasa baik, besok belum tentu lagi. Sebab kita masih dalam perjalanan percobaan tu. Ya, betul. Ujian tu. Jadi itulah. Yelah, kadang ada orang ni bang kan, bukan kata orang saya sendiri pun sama juga. Kadang bila kita rasa hari ni kita dah cukupkan ni waktu kita dah mula nak compare-comparekan orang lain kan. Betul. Macam kau tak boleh ni kan, tak okey ni, apa ni menyanyi, mana boleh menyanyi macam ni. Contoh lah kan, maghrib ni kau kena pergi sekian, kau kena pergi dengar itu, kau boleh dengar ini. Walaupun kita mengajak gitu, tapi dengan nada gitu macam tu, kita dah macam rasa kita lagi bagus. Betul kan? betul. Saya faham maksud abang tu. Betul. Saya faham. Sebab kata-kata ni dia boleh melukakan hati. Betul. Kadang-kadang kita jumpa orang, kita cepuk dia pak bagi tamparan, kita rasa sakit tu di pipi. Tapi kalau sakit di hati tu lain macam sikit. Lama balik lah. Lama. Jadi itu kata-kata tu bahaya. Walaupun contoh kita nak mengajak kepada kebaikan tu, ada cara dia juga. Kena hikmah. Tak boleh nak kau ni dah lah macam ni, bila lagi kau nak ni, besok-besok mati macam mana? Umur dah berapa? Contoh macam kan, member pun kau Relax nak ajak aku ke nak suruh aku lagi jauh ni. Nanti penerimaan orang akan lain-lain juga. Dan jadi gitulah. Macam abang sekarang, abang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada tiap-tiap bulan tu abang ada baca satu ratib tau. Nama Ratib Al-Atas. Dia kumpulan zikir yang disusun oleh ulama, tapi diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bila abang nak baca tu, abang pakailah pakaian yang terbaik, jubah, serban. Okay. Jadi untuk majlis tu, abang pakailah pakaian yang kena di tempat dan waktu tu. Betul. Tapi bila abang nak santai dengan peminat, of course abang tak pernah cakap abang ni jadi ustaz ke, jadi dah boleh mengajar ke apa semua, tak ada. Jadi bila abang santai, macam contoh pakai baju macam gini kan, kadang-kadang bang nyanyi bang, kita rindu lah, kita pun nyanyilah 1-2 lagu. Jadi pada komen, dah hilang dah lebay dia. Faham. Mana dah serban kau? Macam ini. Jadi abang nak cakap lah kepada kawan-kawan kat sini yang mungkin belum faham lagi. Sunnah memakai serban ni, dia sunnah jibiliah. Dia bukan satu sunnah yang dituntut. Okay? Maksudnya kalau kau nak pakai, insya-Allah ada pahala di sisi Allah kerana niat kita nak ikut baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau tak nak pakai pun tak berdosa. Kan? Jadi dia bukan macam tudung. Hari ni kita pakai tudung, besok buka. Itu ada dah hukum dari segi aurat bagi seorang wanita. Tapi laki ni lain lagi. Kan? Laki lain. Jadi serban tu bukan tudung. Jadi boleh buka, boleh pakai, boleh tak ni. Jadi abang memakai bila dengan keadaan tertentu. Maksudnya solat. Ada pernah orang kata, mesti ke kau nak solat kena pakai jubah, kena pakai serban. Ini apa yang kita rasa tu pada diri kita. Macam abang kan, okey, aku dulu kena jemput menteri, nak jumpa pergi pejabat, kena lari tu pergi mall cari suit yang smart lah, segak kan, pakai suit. Beli tu suit bukan murah. Sekarang dia ada yang murah, ada satu jenama tu, saya suka lah. Tapi kalau dulu tak ada, confirm 1,000 ke atas punya kan suit. Beli untuk nampak smart, yang kena dengan badan apa semua, jumpa. Jadi abang berfikir bila yang terima hidayah macam itulah kenapa bila jumpa Allah kau pakai macam dengan bagi alasan Allah tak tengok
pakaian, Allah tengok hati. Betul. Itu abang setuju. Memang Allah tengok hati kita. Tapi dari hati itulah akan menzahirkan dalam keterampilan kita kan. Jadi abang fikir, dulu aku pergi show, aku buat konsert, beli jaket ratus-ratus mahal. Apa salah aku bertemu dengan yang memberi aku rezeki, yang memberi aku kehidupan ni macam gitu-gitu je. Sanalah abang, okey aku kena pakai pakaian terbaik. So apa pakaian terbaik? Ikutlah Rasulullah SAW. Abang ikut Rasulullah SAW. Dia pakai jubah, dia pakai serban. So gitulah dalam abang punya pandangan dan abang punya pegangan lah. Abang tak suruh pun orang, kau kena kalau solat mesti pakai jubah ataupun pakai serban. Tak, bukan gitu. Yang penting hati dulu. Kan? Sebab ada juga, sebab kita tengok kerja orang. Kalau kerja orang tu office, mana kadang-kadang sometimes dia tak sempat nak tukar baju. Betul tak? Kan? Tapi kalau abang punya pekerjaan ni, boleh je, sempat je. Kan? Nak atau tak nak je. Betul. Kan? Tapi itu terpulang pada dirilah. Dia tak ada masalah pun dari segi itu. Cuma banyak soalan ni selalu diuju dan selalu orang kata persoalkan dan apa ni Didebat. Bukan. Kena kalau bahasa kesat dia tu kena menganjing lah. Apa? Kenapa? Okay. Boleh guna. Okey, saya boleh guna. Bahasa terkasar sikit. Jadi gitulah. Jadi mudah-mudahan yang mana yang selalu bermain di fikiran tu, apa Adam ni sekejap pakai serban, sekejap menyanyi, sekejap itu. Saya ni orang kenali sebagai penyanyi, bukan ustaz. Kan? Cuma bila saya nak solat tu, saya pakailah baju, jubah, serban. Bila saya nak mengajak rakan-rakan yang dekat mana-mana ni, yang melihat saya tu baca zikir apa semua. Memang abang ni begini adik. Dalam kehidupan ni kita ada juga amalan kita kan, betul kan? Jadi kita ni ustaz-ustaz mengajar kepada kita ni, kalau kau buat amalan tu, kau tunjuk kepada orang tu dan orang tu ikut, kau akan dapat pahala tu. Apa yang disebabkan orang ikut engkau tu. So kita ni nanti balik kepada Allah pun kena tengok apa. First solat dulu kan, baru amalan kan. Jadi rugi tak kita? Macam korang ni kan ramai banyak followers. Rugi kalau kita tak tunjukkan sedikit kebaikan. Kan? Apa Nabi kata, sampaikanlah walaupun satu ayat. Gitu. Kebaikan lah semua gitu. Jadi abang tak nak jadi orang yang rugi tu. Jadi korang dengar abang nyanyi je, main dengar abang zikir. Siapa tahu zikir ni boleh ikut sama-sama. Okey bang, ada yang okey, tapi ada je yang toksik tu masuk. Biasa. Jadi itulah dalam kehidupan ni kita kena ada balance dia lah. Boleh tak kalau kita nak dengar Abang Adam zikir sikit? Betul. Mana tahu nanti kita post ni sama-sama kita berzikir. Boleh ikut. Betul. Boleh bang? Satu zikir bang. Abang sama-sama kita orang. So nanti kita boleh follow zikir abang tu, insya-Allah. Okey, kejap. Kejap abang so ada banyak zikir ni, situ abang banyak zikir. Ada zikir dia. Okey. Ini zikir ni paling mudah dilafazkan. Tapi paling berat di timbangan. Wow, Pernah dengar tu? Pernah dengar tu. Tapi paling jarang orang nak lafazkan. Zikir dia Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Okey. Ini dikenali zikir ni nanti kalau di yaumul qiyamah di timbangan tu kita lafaz tu kan tadi sikit je kan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi di timbangan nanti amalan paling berat. Kan? Fadilat dia. Pernah dengar kan? Pernah dengar bang. Tapi amal tak? Itulah saya kan? Biasa kan. Jadi boleh lepas ni start ni kita boleh amal. Lepas solat 3 kali. Kan, paling bagus 100 kali lah. Sehari sekurangnya. Baik insya-Allah. Okey Badam, terima kasih atas perkongsian nasihat ni juga. Sekarang ni kita nak tahu sikit perkembangan untuk konsert. Dia kata abang akan buat konsert kan setelah ni first time kan? Ke abang dah pernah dulu abang buat showcase lah pada tahun 2011. Okey. Berskala kecil sikit. Yang ini besar lah, tapi besar dia pun tak besar sangat. Okay.
taklah macam Jen Crew tu. Itu level legendary. Dan mungkin ni adalah konsert last dance abang. Sebab bukanlah abang tak mampu nak menari apa semua, cuma banyak masa sebenarnya untuk dikorbankan kalau abang nak kekalkan dengan konsep ni. Kan? Jadi tak apalah, biar yang muda-muda lah ganti yang apa ni M-pop punya genre dekat Malaysia ni kan. Macam ada kumpulan-kumpulan yang tengah meningkat naik Alpha kan. So abang happy lah sebab ada grup-grup yang menyambung legasi ni. Betul. So itu. Jadi lepas ni kalau abang nak buat lagu pun abang lagu santai je, main gitar macam band punya style. So itu tak memerlukan banyak masa lah kalau nak praktis. Kan tahu chord, contoh tahu chord je boleh nyanyi dah kan, betul tak? Main gitar boleh. Tapi kalau dance ni payah. Nak sewa studio modal. Nak pergi studio modal. Kan? Nak ingat step lagi. Itu kalau satu tarian. Macam abang ni konsert 30 lagu, 30 dance. So abang mungkin dalam 15 lagu ada tarian. Yang ada dance. Jadi itulah aku cakap, weh ni aku memang tak boleh buat lagi. Tapi kalau untuk special yang macam konsert apa semua boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak teruskan, maksudnya nak teruskan dengan genre tu, bagi abang tak sesuai lah untuk abang. Macam mana dengan progress ni bang untuk masa ni? Progress sekarang abang tengah gigih lah practice dengan dancers untuk nak ingat step. Untuk rangka persembahan tu, persembahan yang bakal dihidangkan malam tu nanti. Itu je lah yang sekarang abang fokus. Lebih kepada persembahan. Yang bahagian management abang serah pada tim lah. Tak nak pening-pening. Jemput datang terus nanti ke konsert Abang Adam kita. Okey, baik, kita dah nak sampai ke penghujung juga. Jadi sebelum tu nak beritahu kepada semua yang mana menonton kita ni, dapatkan terlebih dahulu produk Ray Amo, wangian untuk fabrik dan juga rumah anda, antara wangian rasmi CMJ. Tekan je link, tekan je bag yang ada beberapa color tu, dengan korang belilah. Bang, boleh bagi kata-kata akhir untuk kita punya episod dan juga shout out sikit lah untuk abang punya konsep for the last part kita ni. Silakan bang. Okay, thank you very much kepada cerita malam Jumaat. Pada Chot, Azwan, thank you very much. Ingat abang panggil kat sini. Abang sangat menghargainya. Dan kepada yang belum dapatkan tiket konsert Tukang Gempa Adam, dapatkan segera. Jumpa anda di konsert nanti. Korang kena datang konsert ni. Korang pun kena datang juga. InsyaAllah kita datang. Pakai bandangan ramai-ramai. Kita plan nak warna apa, warna-warni lagi bagus. Betul. Lepas tu kita datang, kita support Abang Adam kita. Sebab aku kena ingat ni the last dance. Maksudnya depan ni Abang Adam dah mungkin lagu-lagu dia dah main gitar je. Lagu lepas ni lagu santai dah. Cuma galau je. Bang, abang dia fikir lagu galau juga kan nanti akan datang. Ada kan? Ada. Lepas ni lagu galau lagu dia jatuh tu lain macam. Dia lepas yang projek ni ada abang nak buat. Ada upcoming ada. Bunyi sound dia macam band lah. Baik, style band. Cuma nak beritahu je, kalau abang nak promo lagu-lagu baru ke apa pun, abang boleh datang lagi tau. Bagi tahu. Mantap. Kita akan support ni lah, follow rapat ni. Kita akan support. Okey, yang mana kita rasa boleh mendatangkan manfaat tu, kita bantu sehabis baik kita. Betul. Okay. Terima kasih. Right, dan pada anda semua yang menonton, terima kasih sampai sini dulu. Yang belum subscribe, jangan sampai member saya beritahu benda ni. Silakan. Korang tekan subscribe. Tolonglah support sikit lah. Follow, like, share, bagi tahu kawan-kawan. Kadang-kadang jangan orang kata kau tengok best lah episod dengan Abang Adam ni. Jangan simpan seorang. Share lah, bagi tahu kat orang kan. Bagi tahu semua orang. Best episod ni Abang Adam kau ingat lu. Dia macam tu macam ni kan. Kadang benda ni orang tak tahu. Macam saya sendiri minat Adam dah lama daripada AF. Tahu cerita dia macam ni kat sekolah, macam mana kena macam mana kan. Itu yang best. Itu kita nak tahu. So subscribe, follow, like, share, bagi tahu kat semua orang. Cerita malam Jumaat. Itu kata-kata daripada kawan saya. Okay, alright bang, thank you for the last. And then jumpa lagi korang semua dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat. Bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisahnya. Hai si Panama, di mana? Best lagu tu. Aku minat lagu tu. Saya minat lagu tu. Bila down kan, putus cinta lu pasal lagu tu, naik motor pakai